Salam sejahtera, saya Jo Astiara Nandia, anak perempuan Erisa, wartawan cilik Jenang Hub TV. Bersama saya Tuan YB Chah Lingkang, Menteri Sains Teknologi dan Inovasi. Merangkap Ahli Parlimen Tanjung Malim. Ya, saya. Apa khabar YB? Baik-baik, selamat petang. Apa perasaan YB dapat bersama warga SMK Jenang dan Tok Tok Batin pada hari ini? Saya sebenarnya sangat sangat gembira dapat jumpa dengan kawan-kawan lama, termasuk Tok Batin semua dan juga adik-adik dari kawasan saya. Saya rasa sangat berbesar hati dan saya gembiralah dapat berjumpa dekat peranti yang merupakan agensi, salah satu agensi Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi. Boleh YB nyatakan secara ringkas peranan MOSTI dalam digital? MOSTI sebenarnya adalah satu kementerian yang bertanggungjawab untuk membangunkan ataupun merancangkan pembangunan sains, teknologi dan inovasi dalam negara ini. So di bawah MOSTI kita ada tiga tonggak. Yang pertama adalah pembangunan teknologi. Dan digital memang dibawa salah satu teknologi yang kita nak bangunkan lah. So di dalam tu ada R&D dan lain. Yang kedua, tonggak kedua adalah tentang kita membantu syarikat teknologi baru kita ataupun startup, syarikat pemula kita untuk mereka membangun. So itu tonggak kedua. Tonggak ketiga adalah MOSTI bertanggungjawab untuk pembudayaan sains. Maka program seperti hari ini adalah di bawah usaha ataupun tonggak ketiga lah, pembudayaan sains, di mana kita nak lebih ramai anak-anak kita berminat dalam bidang sains dan teknologi. So itu adalah tiga tonggak ataupun tiga peranan yang dimainkan oleh MOSTI lah. Apa harapan YB kepada anak-anak pribumi di Malaysia, khasnya di RPS Jenang? Harapan saya seperti yang saya sebut tadi, saya ada satu cita-cita yang besar. Saya harap anak-anak kita secara amnya di seluruh Malaysia dan secara khasnya of course dari SMK Jenang, saya harap adik-adik kita lebih ingin tahu. Saya rasa itu adalah satu sikap yang penting dalam sains dan teknologi, sebab orang kata stay curious, dia kena ada sikap yang ingin tahu supaya semua akan lebih minat untuk belajar sains dan teknologi. Yang kedua, saya juga harap pada suatu hari nanti adik-adik kita pada hari ini dia akan jadi seorang pencipta teknologi ataupun practitioner sains yang hebat, bukan saja di Malaysia tetapi juga di peringkat dunia, peringkat global. Dan itu sebabnya kita perlu belajar dari kecil. Kita tak boleh mula belajar sains masa universiti saja. Saya rasa ini adalah masa yang terbaik lah, dan itu adalah harapan besar saya lah. Terima kasih atas sokongan YB dan sudi menyantuni kami pada hari ini.